Ni rumah mak Prinsip Said ni. Ni mak mentua dia ni. Mari rumah dia. Nak mai tengok anak dia tak bagi. Satu insiden tular di media sosial apabila keluarga mentua dilaporkan datang menyerbu rumah menantu mereka selepas mendakwa anak mereka dijadikan seperti bahan ujian oleh pasangannya sendiri. Difahamkan, keluarga berkenaan mendakwa anak mereka telah menjalani pembedahan membuang sebahagian usus yang dikaitkan dengan promosi produk ubat kurus milik seorang pempengaruh terkenal. Namun, timbul dakwaan bahawa keluarga si isteri tidak dibenarkan melawat anak mereka, sama ada di rumah maupun di hospital. Malah, cubaan untuk berhubung dengan pihak hospital bagi mendapatkan kepastian turut dikatakan dihalang oleh suaminya. Situasi ini mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan netizen. Ada yang bersimpati dengan keluarga berkenaan, manakala ada juga yang meminta agar semua pihak tidak membuat sebarang andaian tanpa kepastian. Setakat ini, belum ada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan oleh mana-mana pihak yang terlibat. Ni rumah mak Prinsip Said ni. Ni mak mentua dia ni. Mari rumah dia. Nak mai tengok anak dia tak bagi. Mai rumah mak dia sebab apa tak ada lari. Lari biar makcik ni. Rumah makcik ni mak batin dia tebuk perut anak makcik. Lah ni makcik tak boleh pergi tengok anak makcik dah ni. Dia tebuk lah ni, habis tekuk-tekuk anak makcik semua kena tebuk dah. Makcik tak pergi tengok di hospital dia tak bagi. Nak tengok ni. Bisu kucing. Semua kucing tinggal rumah kosong je. Dia bawa lari lah. Dia bawa lari. Cucu-cucu makcik semua dia bawa lari lah. Tak boleh tengok dah. Dia menikah anak makcik semua nak buat bahan ujian tikus mak-mak dia je. Dia buat dia potong perut anak makcik nak jual ubat kurus. Nak buat ubat kurus dia suruh anak makcik potong perut, nak buat ujian macam tikus mak-mak dia je. Habis suruh tubuh tu. Meanwhile, nampak ni? Orang hajar. Aduh. Babi oh. Agak. Kata.